Ini sabun Bedlek 3 in 1. Ini pun sabun Bedlek 3 in 1. Tapi dalam saiz yang begitu kecil. Yang ni lo jumpa paling murah harga RM13. Yang ni pula hanya boleh didapati di kedai EcoShop dengan harga RM2.60. Antara dua ni, hok mana untung? Beli hok ni ataupun beli hok ni banyak-banyak? Jom kita tengok. Perkara pertama hok kita perlu tengok berapa kuantiti dua sabun ni. Hok besar 400 ml, yang kecil pula 80 ml. Berapa Bedlek kecil ni untuk menyamai Bedlek hok besar ni? Hanya menggunakan matematik mudah. Kita ambil 400 ml kuantiti sabun yang besar tu, kita bahagi 80 ml merupakan kuantiti sabun hok kecil tu bersamaan dengan 5. Jadi, kita perlukan 5 Bedlek ni untuk menyamai Bedlek hok besar ni. Kalau 5 yang ni, RM2.60 kali dengan 5 bersamaan dengan 13. Hampir sama. Sebab yang ni pun lo jumpa paling murah boleh didapati dengan harga RM13 juga. Bergantung pada awak lah. Awak nak beli hok besar ke hok kecil. Cuma hok kecil ni, setakat ni lo jumpa di EcoShop je.